Ni apa benda ni Syah terangkat dengan banyak barang ni. Assalamualaikum guys, saya Syah pada Zodak Motorsport. So, ini yang banyak barang terangkat-terangkat ni. Dia suspension lah problem. So, customer ni datang, dia komplain bunyi tak sedap lah. Ada bunyi kelakar, kelekuk, bunyi semua bunyi ada. Bunyi yang macam kat pelik-pelik semua ada kat kereta ni. So, kita check. Sober memang habis lah. Tapi customer ni dia nak pasang adjustable. So, biar. Just kita tukar barang-barang lain lah. Macam steering rack ni bunyi keletak-keletuk. So, kita tukar lower arm ni dengan stabilizer link. Lepas tu belakang pun ada Dia ada tukar kat belakang ni. Belakang ni, ni kita panggil dia trailing arm lah. Trailing arm ni kalau korang nak tahu dia bunyi macam mana time langgar overham bonggol bonggol. Time korang turun tu dia ada bunyi macam tu. Sekali. Bila dah nak naik balik tu. Nak naik balik tu. Tu dia tu. So kat sini dia tukar sekali lah ni. Trailing arm ni. Kiri kanan lah. Kiri kanan lah tukar bagi cantik balik lah. Kalau macam ni dah berapa tahun? Ini biasanya dah 5 tahun lah. 5 tahun ataupun mileage dah over 150,000. Korang dah kena monitor balik lah. Sebabnya yelah kereta pun berat. So boost ni kadang-kadang tak boleh nak tampung lama sangat. Dengan keadaan cuaca panas hujan tiba-tiba pula ribut kan. So kalau korang ada bunyi pelik-pelik sikit kereta korang, boleh lah try datang kat Zodak. Ni kos berapa? Ni kos kos dia tak mahal sangat pun. Bawah 5,000 macam tu lah. Habis lah. Tu termasuk sober lah. So kalau tak masuk sober mungkin rendah lagi. So selain daripada suspension, banyak lagi benda-benda korang boleh check. Dekat Zodak ni lah korang boleh check leaking ke, kereta under power ke, kereta semput-semput ke. So spare part memang kita ada sentiasa ready lah. Banyak spare part. So kalau korang ada apa-apa masalah, ada apa-apa isu berkaitan S70, boleh lah datang kat Zodak Motorsport, jumpa saya ataupun kita punya in charge Khalid lah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi.